Ibu ayah pernah tak rasa duit makin banyak kita simpan tapi makin tak cukup? Sebenarnya bukan emas yang naik harga tapi duit kita yang jatuh nilai. Ibu ayah, hari ini saya berada di Menara Public Gold dan seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save dulu video ni cepat untuk rujukan akan datang. Ada satu ilmu emas yang saya belajar daripada guru emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, bahawa sebenarnya emas tak berubah nilai. Yang berubah nilai adalah duit kertas kita. Dulu, RM1 boleh beli nasi goreng. Hari ni RM5 pun belum tentu cukup nak beli nasi goreng. Itu bukti nilai duit makin jatuh. Tapi emas ni berbeza. Sejak beribu tahun dulu, emas tetap jadi penyimpan nilai. Walaupun dunia berubah, ekonomi jatuh, politik tak stabil, emas tetap ada nilai. Sebab itu ibu ayah, kalau kita simpan duit semata-mata, kita sebenarnya sedang biarkan nilai kita susut. Kekayaan kita susut perlahan-lahan. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas, kita sedang lindungi nilai untuk masa depan keluarga kita. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni, nak mula juga simpan emas, tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet yang kecil. Dah sampai masa untuk ibu ayah juga kaya dengan emas.